Last lah aku tukar oil cooler ni. Kalau masih juga, aku pakai balik oil cooler yang asal. Assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya mau update selepas kita buat pemasangan oil cooler jenis tube ni guys. Okay, kita pasang di Pro 2 Asia Neo. So, saya akan cuba lagi menggunakan oil cooler jenis yang hitam ni guys. Okay, oil cooler ni sama juga lebih kurang, tapi yang ni dia lebih kecil dan lebih compact lah. Orang cakap compact size dia. Tengok, kita akan pasang menggantikan oil cooler yang lama ni guys. Sebab oil cooler lama ni dia gunakan tube and fin. Flow dia memang laju. Tapi inilah ada saya mau cerita sikit ni. Selepas kita cuba beberapa minggu menggunakan oil cooler jenis yang sekarang ni guys, apa yang saya dapat rasakan perbezaan dia dengan yang asal dulu, dia ada sedikit lambat respon. Lambat respon tu dia macam pick up kurang. Tapi kalau dia sudah jalan highway, dia okey. Dia starting jalan tu ada kurang sedikit. Saya rasa cooler ni terlalu besar, jadi kita tukar jenis yang kecil ni pula. Alright guys, sekarang saya sudah siap menukar oil cooler yang baru ni. Yang ni kita guna yang saiz kecil sedikit lah, warna hitam. Okay, mounting dia saya ikut di bawah, ikat pada mounting radiator. Boleh tengok pemasangan saya macam ni lah. Okay, hose dia ikut dari atas dan masuk pergi di dalam ni. Pastikan dia punya clip, dia punya clamp semua okey lah, tidak leaking. Hose cooler tu kita ikat guna kabel tie bagi dia rapi sedikit. Kenapa kita tukar oil cooler yang hitam dan kecil ni? Sebab kita membandingkan dengan pemasangan oil cooler sebelum ni. Temperature cooler tu memang sudah capai target, cuma ada masalah dari segi dia punya lambat respon lah. Mungkin capacity cooler tu terlalu besar, so kita gantikan dengan yang saiz kecil ni. Sistem gearbox auto ataupun CVT ni kita kena faham satu benda lah. Dia tidak boleh terlalu sejuk ataupun dia terlalu panas. Dia kena ada dalam dia punya range sendiri. So itu kita kena kekalkan apabila kita buat oil cooler external ni. Okey, pemasangan dah siap. Pastikan minyak gearbox cukup. Jom kita test. Alright guys, sekarang kita dalam proses running ah. Okey. Okey, ini kita di pekan. So temperature dia guys, tadi memang ada slow jugalah. Dia dari 40 50. Sekarang temperature gearbox 66 degree C, engine coolant 93 lah, lebih kurang macam tu. Okey, ini RPM. So kita pantau dia punya gearbox temperature. Okay, ni oil temperature ni gearbox lah, CVT temperature. Okay, kita running sekitar pekan. Kita akan pantau suhu dia guys. Okay, sekarang 66. Okay, kalau tengok dia punya temperature ni guys, cepat jugalah dia naik pergi 67. Dia maintain macam tu lah, dalam 67 degree C. Kalau yang cooler sebelum ni guys, dia memang sejuk. Sejuk maksud dia lambat capai 60 lebih ni. Jadi sekarang kita cuba running lagi, tengok dia punya temperature berapa paling tinggi. Sebab sekarang kita menggunakan oil cooler yang warna hitam ni. Okay, dia lebih kecil, tapi dia punya flow dia lebih tidak juga sempit lah. Dia memang boleh flow juga, tidak macam yang direct flow yang tube sebelum ini. So kita akan pantau temperature dia guys. Okay, kita jalan jauh sikit hari ni. Okay guys, setakat ni respon dia memang sangat okey daripada yang sebelum ini. So kita akan lajak pergi naik atas bukit sikit guys. Okay, kita ikut laluan yang okey lah, ekstrim sedikit, memanjat bukit guys. Kita tengok berapa suhu dia boleh naik. Sorry guys, kamera agak bergegar sedikit sebab saya terlupa bawa gimbal dan DJI saya tu. Kamu boleh tengok coolant temperature dia boleh capai 100 degree C, tapi gearbox temperature dia masih maintain dalam 70 begitu. Okay guys, cuba kamu tengok engine coolant temperature 102 degree C dan tengok pula gearbox temperature. Ini salah satu kelebihan bila kita menggunakan external cooler. Sebab suhu coolant dia tidak akan mempengaruhi suhu gearbox lagi. Kalau kita menggunakan oil cooler ataupun oil warmer yang asal tu, pasti minyak gearbox dia akan ikut temperature yang sama seperti dalam coolant. Sebab kamu fahamkan fungsi oil warmer itu.
dia memang akan bawa temperature tu sekali kepada gearbox. Sebab kita tengah mendaki, jadi suhu enjin memang tinggi guys. Siap je pasang cooler, terus jalan pergi Tenom. Beaufort Tenom lebih kurang 2 jam juga guys. Itu sehala kalau pulang balik dalam 5 jam lah. Orang bilang kalau test kereta tu jangan alang-alang. Di sini saya terus bagi kamu dia punya data suhu. Jadi kita puas hati, kamu pun puas hati guys. Sepanjang perjalanan pergi dan balik, alhamdulillah, saya rasa memang drive pun smooth, lancar, tiada masalah. Temperature okey, respon dia pun okey. So, buat masa ni saya akan kekalkan setup menggunakan oil cooler yang hitam kecil ni. Okey, yang tengah menonton belum lagi subscribe, boleh bantu saya subscribe channel ni. Kemudian bagi like juga sedikit lah untuk video ni guys. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah. Semoga segala perkongsian yang saya share di channel ini memberi manfaat kepada semua. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.